I lost around 4 kg. Not even, tak sempat 1 bulan lagi kan. I was like, macam tu kan. Dia buang all your toxin dalam paru. Saya Salwa, testimoni Livco. Start ambil Januari hari tu. 16-17 Januari. Sebab kita rasa macam, kenapa tak try Livco? I dah ambil, dah pakai Aurora dengan spirulina ya. Jadi dah ada dah, spirulina dengan Aurora dah pakai, dah makan. Sekarang Livco. Kenapa boleh ambil Livco? Dia macam, I need to detox my heart rasanya. Sebab orang pun cakap, dah 30 ke, dah umur-umur, ke arah-arah 40 ni, at least you kena buatlah sesuatu untuk badan you kan. So ambil lah Livco. Okay, so ambil Livco dalam masa awal Februari. Tadi 16 Januari makan kan. So awal Februari kita macam ada demam-demam sikit. Macam kenapa aku demam macam ni. Okay. Lepas tu turut try tengok penimbang. Penimbang tu tengok dalam 10 hari bulan, I think around that 10 hari bulan, I lost around 4 kg. Not even, tak sempat 1 bulan lagi kan. I was like, macam tu kan. Before I makan tu, I dah buat brisk walk. Tapi waktu makan tu, aku tak buat brisk walk, tak buat apa-apa. Tapi tu dia turun 4 kg macam tu. Maksudnya dia buang all your toxin dalam paru. So Alhamdulillah tu saja saya punya testimoni. Saya ambil dalam masa sebulan, 1 biji 1 hari saja. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Okay.